1 dinar RM2,500. Yang ini juga 1 dinar hampir RM2,400 sebab ini adalah 1 dinar 916. Ini adalah 1 gram sekitar RM600. Ini juga 1 gram RM600. Dan dua ni juga adalah 1 gram 600 dan ini adalah 0.5 gram. Jadi kalau ikutkan segini 600 6 darab 4 2400 2400 total emas yang dekat tangan saya ni sekitar RM7,500. Antara kelebihan simpan emas adalah kita tak rasa berduit. Dan antara keseronokan simpan emas ni adalah kita fokus nak tambah gram-gram emas kita. Semakin lama semakin banyak. Siapa-siapa yang plan nak travel, mungkin dah menabung, mungkin dah cuba menabung dalam bentuk cash tapi tak berjaya, boleh jadikan sebagai emas ni sebagai tabung travel. Saya memang tulis dekat sini tabung travel sebab apa? Saya nak bawa emas ni untuk pergi travel dekat mana-mana supaya ia senang untuk dijadikan sebagai dana kecemasan waktu saya travel. Jadi bila kita ada emas macam ni, kita boleh jadikan emas sebagai tabung untuk pergi umrah, tabung untuk pergi travel ataupun tabung untuk sebagai dana persaraan. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan tentang emas, kewangan dan public gold, boleh tinggalkan dekat ruang komen. Saya cuba bantu untuk jawab dan saya kongsi pengalaman saya kepada anda. Semoga bermanfaat.